Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam satu lagi siri audio siar atau podcast kita, Berilmu Berbakti, ilmu untuk masyarakat, impak untuk negara. Tuan-tuan dan puan, terima kasih di atas sokongan selama ini mengikuti kami di Putra TV untuk siri podcast menyentuh isu-isu semasa yang kami cuba bantu menyampaikan dari kepakaran universiti kepada masyarakat. Tuan-tuan dan puan, bekerja dari rumah bukan aturan baru, agak familiar dan sangat terkenal ketika musim PKP dan COVID tempoh hari. Ramai yang diminta untuk bekerja dari rumah. Dan kenangan itu berulang semula pada tahun ini, pada ketika ini apabila kerajaan memutuskan memberi laluan itu, aturan itu kepada penjawat awam bagi membantu menangani isu krisis tenaga yang sedang berlaku akibat daripada konflik di Asia Barat. Jadi penjawat awam telah dibenarkan untuk yang memenuhi syarat untuk laksanakan BDR. Dan hari ini kita cuba mengupas isu ini dalam konteks yang sedikit berbeza. Sebab BDR ini dia datangnya dalam konteks satu berbentuk pengiktirafan, satu cabaran kepada penjawat awam. Maka kita letak tajuk pada hari ini, BDR menguji integriti penjawat awam. Dan untuk mengupas isu ini, kita telah jemput dua orang pakar, dua orang wakil Persatuan Pekerja sebenarnya yang mengetuai persatuan di Universiti Putra Malaysia. Yang pertama, Encik Fahmi Azhar Mistar, Presiden Persatuan Pentadbir UPM. Encik Fahmi, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Terima kasih dapat join pada hari ini Tuan Presiden. Terima kasih juga menjemput masukkan nama Senarai ini untuk Presiden mesti ada. Okey, yang kedua adalah seorang lagi Presiden, sahabat lama, sahabat karib, Cik Nur Syariman Mat Arif, Presiden Kesatuan Kaki Tangan AM UPM atau cukup dikenali sebagai Kepertama. Cik Man, betul Khabar Cik Man? Alhamdulillah. Sihat seadanya. Hari ini fizikal, bukan bekerja di rumah. Hari ini fizikal. Dia minta hadir untuk podcast. Ya, betul. Kan? Tak boleh lah, kita tak buat podcast online lagi. Mungkin boleh dipertimbangkan pada akan datang. Baik, terima kasih kepada kedua-dua panel kerana sudi hadir untuk menjayakan podcast kami pada hari inilah. Ya. Saya nak mulakan dengan Cik Fahmi dululah. Kita pergi daripada kumpulan pengurusan profesional, lepas tu kita akan susul dengan kumpulan pelaksana pula kan susunannya. Dari segi pentadbiran lah Cik Fahmi kan, sebagai Presiden Persatuan Pentadbir, anak-anaknya adalah kelompok pengurusan profesional di UPM ini. Sejauh mana Cik Fahmi melihat sebagai Presiden, sejauh mana BDR ini benar-benar menguji integriti penjawat awam? Kita tidaklah terlalu khusus kepada warga UPM lah, kita cakap ni secara umumnya, skim penjawat awam ini. Khususnya apabila kita buat kerja ni daripada rumah, tidak ada pemantauan secara fizikal. Mungkin boleh mulakan dulu Cik Fahmi. Terima kasih Cik Noh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan-tuan, work from home memang topik yang cantik untuk kita kupas kerana kita berada pada dua situasi yang berbeza. Ayat yang sama work from home. Cik Noh telah ulas tadi awal-awal bahawa kita anggaplah latihan awal masa PKP. Work from home ketika itu dan sekarang ini work from home. Sekali lagi ayat itu keluar. Cumanya dua keadaan yang berbeza pada tu Cik Noh. Work from home ketika itu kita tidak boleh bergerak ke mana-mana. Ke sana ada arahan yang kita kena ikut, ada beberapa prosedur-prosedurnya. Tetapi sekarang ini work from home sedikit kita boleh ke mana-mana lah. Walaupun dengan keadaan maknanya ke mana-mana tu kita nak pergi ke supermarket ke tempat lain. Dia bukan sekadar pergerakan. Tak ada sekadar pergerakan. Cuma istilah tu work from home. Jadi apabila arahan itu keluar, persatuan telah dipanggil dalam perbincangan pada waktu awal bagaimana work from home yang sesuai dengan ekosistem UPM. Dan ketika itu apabila persatuan dipanggil, persatuan ini mewakili semua skim. Jadi kita bukan lihat saja N, termasuk dengan S, termasuk dengan W, termasuk dengan UG, doktor-doktor, skim-skim itu semua kita melihat dan untuk menyesuaikan keadaan tersebut dengan UPM dengan arahan pihak universiti. Maka berdebatlah bagaimana kita ingin melihat, adakah terlalu ketat, adakah terlalu longgar, bagaimanakah ingin menilai, dan setuju ketika itu perkara pertama yang diletakkan sebagai batu asas yang paling utama adalah integriti. Sebab sebelum ini kita work from home ini kita tidak dikawal oleh sistem. Tapi sekarang ini work from home ini dikawal oleh nilai. Asal tadi work from home
sekatan pergerakan. Work from home sekarang ni boleh berada di mana. So untuk memastikan bahawa staf ataupun pentadbir ataupun kaki tangan itu melaksanakan tugasannya, dia bukan sahaja dikawal oleh sistem tetapi dikawal oleh nilai. Nilai itulah yang kita letakkan integriti itu sebagai pokok asas ketika meletakkan garis panduan tersebut. Orang yang menilai bagaimana untuk melihat, orang yang dinilai bagaimana untuk dilihat. Dinilai itu maksud saya staf yang berada di luar itulah. Yeah. So nilai itulah yang meletakkan bahawa seseorang staf itu yang mempunyai integritinya untuk melaksanakan tugasan di work from sekarang. Alright. So Cik Noh, bahawa perkara pokok dan perkara asas kita telah pun melihat perkara itu dari pelbagai sudut. Yeah. Diperbahaskan pihak pentadbirannya, sokongannya, bagaimanakah keadaannya. Jadi work from home yang telah digaris panduan yang telah dikeluarkan oleh pejabat pendaftar untuk Universiti Putra Malaysia, insya-Allah boleh diguna pakai dan insya-Allah akhirnya diserahkan kepada penilai dan juga staf itu sendiri untuk mendukung nilai tersebut. Baik, terima kasih Cik Fahmi. Ayat nilai integriti sebab betul lah, so ianya selari dengan kita punya tajuk tadi, menguji integriti penjawapan itu sendiri sebenarnya. Baik, Cik Man mengetuai satu persatuan yang besar, ahlinya sangat ramai, kumpulan pelaksana pelbagai skim, pelbagai latar belakang, dan lazimnya kelompok pelaksana inilah yang akan saya tak nak guna ayat negatif, tapi persepsi itu ada orang persoalkan. Dia kata pegawai kita tahu dia buat kerja gini. Pelaksana ni macam mana ni kan? Selalunya akan ada sedikit persepsi begitu. Jadi kita ambil ruang ini. Saya nak minta Cik Man komen sedikit dulu. Dari sudut kaki tangan pelaksana inilah. Merentasi semua kementerian pun, bukan UPM saja ada kan. Bagaimana boleh membuktikan bekerja dari rumah ini tidak mengganggu komitmen tugas, pada yang sama menjunjung nilai integriti yang betul Cik Noh, Tuan Presiden Persatuan Pentadbir sebut tadi itu, Cik Fahmi sebut tadi itu. Bagaimana mengimbangkan dan membuktikan kepada penilai duduk sebelah ni. Macam mana nak buktikan pada penilai bahawa saya kerja kat rumah ni, ini integriti saya. Silakan Cik Fahmi. Okey, pertama sekali saya ambil kesempatan untuk ucap terima kasih kepada UPM, khususnya PSPK, kerana sentiasa memberi ruang kepada kesatuan dan persatuan untuk memberi pandangan. So kita amat hargai dan kita harap ruang-ruang seperti ini akan diteruskan. Tak kira apa-apa saja isu, sebab kita mendepani cabaran yang getir pada masa akan datang. So kita tiada pilihan lain melainkan kita kena gerak bersama. So terima kasih UPM, terima kasih PSPK. So kembali kepada apa yang Tuan Moderator bangkitkan seperti tadi, berkaitan dengan macam mana kita nak buktikan, khususnya dalam kalangan kumpulan pelaksana. Sebelum kita pergi kepada pembuktian, saya sukalah membawa untuk kita melihat apa perbezaan bekerja secara fizikal dan bekerja dari rumah. Okay. Bagi saya dia hanya membawa kepada satu ataupun dua perbezaan sahaja. Kebanyakannya mungkin hanya ada satu perbezaan, iaitu yang pertama ialah lokasi. Bekerja secara fizikal, of course kita di pejabat, dan bekerja di rumah, kita di rumah kita lah. Dan kita perlu ingat, di rumah kita tu rumah kita lah yang kita daftarkan di HR Portal, bukan di rumah jiran kita ke, adik-beradik kita ke, ataupun di rumah yang lain lah, tapi di rumah kita. So kita kena ingat asasnya begitu. So bagi saya, pertama sekali kita kena melihat diri kita sendiri, Cik Noh. Bekerja secara fizikal dan bekerja daripada rumah, persamaannya ialah bekerja. So maksudnya kita kena pastikan yang kita bekerja lah. Dan kita dah memang terikat dengan aku janji, dan kita pun dibayar gaji kita untuk bekerja. Tidak kira sama ada secara fizikal ataupun bekerja di rumah, konsepnya sama, ialah bekerja. Kalau kita faham ataupun kita hayati perbezaan ini, saya rasa ianya tidak menimbulkan sebarang masalah. Bekerja secara fizikal, kalau bos suruh buat kerja, kita buat kerja lah. Sama juga kalau kita bekerja di rumah, kalau bos suruh buat kerja, kita buatlah kerja. Kan? Dia kalau timbul masalah,
kalau kita bos minta buat kerja, kita tak buat kerja, akan timbul masalah. Tak kira sama ada secara fizikal pun ataupun bekerja di rumah. Kat mana-mana pun akan ada masalah tu kan. Betul. So bukan isu fizikal ataupun di rumah. Isunya ialah keinginan untuk kita bekerja dan keinginan untuk kita beri komitmen yang tinggi kepada majikan kita. So kalau kita dah faham, saya rasa tak ada masalah. Kita sendiri boleh bergerak, kita sendiri boleh menyelesaikan tugasan ataupun tanggungjawab yang telah diamanahkan. Dan tambahan pula, saya rasa kita ada sedikit kelebihan berbanding dengan kerajaan persekutuan. Umum mengetahui yang kerajaan persekutuan menggunakan sistem Spot Me. So Spot Me ni lagi pula sejam sekali kena lapor. Betul. Sistem tu telah ditetapkan sebegitu. Tapi kita hanya pakai kaedah laporan. So saya rasa ianya lebih baik dan lebih mudah, menunjukkan nilai kepercayaan dengan pengurusan. Betul kami. So sepatutnya kalau perkara lebih mudah, ianya tidak menjadi sukar kepada kita. So apa yang bos kita bagi, kita laporkan. Kita laporkanlah. Setakat ni ada terima apa-apa? Saya nak cakap dari perspektif pekerja dululah. Majikan tu kita faham, dia dah bagi kepercayaan. Betul. Universiti dah bagi kepercayaan dalam konteks kita ataupun dalam konteks kerajaan sebenarnya. Saya selalu sebut ayat ni lah. Kerajaan sebenarnya bila menetapkan aturan BDR, keputusan BDR ni, dan dari perspektif positif yang perlu kita melihat adalah itu adalah yang pertamanya adalah itu satu bentuk pengiktirafan kepada penjawat awam. Sebab kalau tak percaya pada penjawat awam akan buat kerja daripada rumah, tak mungkin timbul BDR ini. Sebab dulu masa PKP tak ada pilihan. Hampir tidak ada pilihan. Kita perlu lockdown. Kita perlu duduk di rumah supaya tidak diviralkan virus itu, melindungi diri dan juga orang lain. Sebab ada ancaman. Yang ini tidak ada ancaman seperti itu. Dan malah pula kali ini peraturan ada 8 km dan sebagainya. Ada peraturan kan. Jadi agak luas. Ada sekelompok bekerja dari rumah, sekelompok daripada office. Dan kepercayaan itu sudah diberi sebenarnya oleh kerajaan. Dan diturun kepada semua agensi termasuklah kita sebagai badan kanun dan sebagainya. Tapi saya nak cakap ni dari perspektif pekerja itu sendiri, kadang-kadang kita yang bekerja ke rumah ni pun ataupun office pun kadang-kadang kepuasan tu penting lah. Kan kadang-kadang tak ada ke office secara fizikal dia rasa macam lain je kan. Kat rumah of course environment dia lain. Setakat ni ada apa-apa feedback daripada kumpulan pelaksana yang mengatakan ada masalah bekerja di rumah tak? Saya teringat apa yang Cik Fahmi lontar kesempatan tadi. Kita perlu bezakan dengan jelas BDR sewaktu zaman PKP hari itu dengan zaman sekarang. Kalau sebelum ni masa zaman PKP, of course kita terima banyak aduan. Almaklumlah kali pertama kan, kita semua boleh dikatakan sebahagian besar daripada kita tak selesa. Sebab memang amalan kita tu kerja secara fizikal. Dan lepas tu bekerja di rumah secara atas talian dan kaedah-kaedah lain. Bukan sahaja pelaksana dan pentadbir, pensyarah juga ambil masa yang lama untuk sesuaikan diri dengan pengajaran secara atas talian dan perkara yang lain. So setakat ini untuk BDR yang kali ini saya belum menerima apa-apa maklum balas yang negatif ataupun isu-isu yang kritikal. Dan saya berpandangan ianya diterima baik. Tambahan pula BDR ni adalah pilihan kepada kita berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Alhamdulillah, maksudnya tidak ada apa-apa tak ada isu, apa-apa. Maksudnya saya sendiri pun kalau tanya saya, sebenarnya saya selesa bekerja secara fizikal. Tapi untuk menyahut seruan kerajaan, kalau mungkin dalam 3 hari itu, mungkin sehari itu kalau tak ada apa-apa keperluan segera, kita BDR lah. Cik Fahmi. Ya saya tuan. Ni dah nak naik serius sikit lah ni. Serius. Tapi soalan ni ringkas je. Jadi saya terpaksa pause sekejap nak tanya soalan ni macam mana kan. Supaya boleh tanya panel supaya selesakan dia. Tarik nafas dalam tu. Antara kepercayaan dengan pemantauan fizikal. Baik. Kepercayaan dan pemantauan fizikal. Tuan, pertama sekali kita harus sedar bahawa ketika perbahasan nak kita buat garis panduan untuk UPM itu, nota ataupun apa yang Cik Noh lontarkan itu terus dibincangkan, terus dibahaskan. Bagaimana kita nak percaya dengan keadaan ni, keadaan ini, keadaan itu begini. Cumanya apabila kita sedar bahawa situasi itu berbeza.
Satu situasi berbeza. Kita sedar bahawa kita telah pun ada satu latihan yang panjang masa work from home pusingan pertama dahulu. So kita belajar dari situ dan kita nampakkan kematangan kat situ. Kematangan daripada segi kita nak buat keputusan sebab kita dah ada panduan. Dah ada panduan sebelum ni kita begitu keadaannya. Dan akhirnya adalah kepercayaan daripada pihak organisasi kepada staff untuk menjaga sistem rekod keputusan organisasi itu kerana sedar bahawa kesan dia kepada organisasi yang besar, institusi itu. Betul. UPM ini. Dan kita nampak juga bagi pengalaman saya lah bila staff saya pun ada yang BDR masuk minggu kedua dia akan tanya balik. Selesa ke, okey ke kalau saya BDR ni, sebab sistem kita 131 itu juga satu keputusan yang baik. Isnin ada kat office, settlekan dulu mana yang apa keperluan 3 hari you kat rumah. Sebab kita faham situasi work from home sekarang ni, kita nak memastikan bahawa pergerakan dengan harga bahan api yang naik untuk diorang pergerakan kos hidup semua. Jadi kita faham, jadi mengurangkan pergerakan ni untuk itu. Macam Cik Nur cakap tadi, pergerakan yang sebelum ni untuk sekat daripada virus merebak. Betul. Alright. So daripada keadaan itu, work from home itu sebenarnya menonjolkan 3 perkara yang besar. Satu, budaya kerja sebenar. Budaya kerja sebenar. Cik Man dah ulas tadi. Budaya kerja sebenar dekat pejabat ke dekat rumah, itulah you kerja. You kerja. Kemudian kualiti kepimpinan. Itu yang soalan Cik Nur tadi. Kualiti kepimpinan itu akan menonjol bahawa bagaimana seorang ketua menilai staf dia. Bagaimana seorang staf pula menghargai kepercayaan tu. Jadi dua-dua tu kena semak dan imbang dalam keadaan yang sangat baik. Kepercayaan yang diberikan, dan apabila staf itu bertanya, macam saya ambil contoh staf saya tadi tu, bila dia bertanya tu, kita faham bahawa dia telah meletakkan satu, aku tak ada kat office ni, okey ke office ni bergerak dalam keadaan sekarang. Itu dalam minggu-minggu awal, kita baru masuk minggu ketiga kan, work from home ni. Jadi kita nampak okey, boleh bergerak, tak apa, alright, masih boleh berjalan dengan lancar. Mengikut, sebab kita dapat keputusan awal tadi dengan pihak UPM, dalam keputusan awal, ekosistem kerja masing-masing lah. Keselamatan tak boleh, perubatan tak boleh, ada IT ada kekangannya. Jadi di situ menunjukkan kematangan organisasi. Sekali lagi Cik Noh, masalah work from home bukan pada sistem tapi pada manusia yang menggunakan. Alhamdulillah UPM laporan tak ada, dan nampak feedback daripada staff. Bagi saya pula yang sebagai penilai, nampak ada staff dan kawan-kawan pentadbir juga tidak ada bunyi pun. Masanya dia berjalan dengan baik. Okey, alhamdulillah. So masa dia dah ada chemistry yang baik lah. Sebab latihan pusing yang pertama katanya ketika PKP itu telah mematangkan kita dan memberi pengalaman yang cukup berharga lah kepada kita kan. Tapi cumanya Cik Noh, kalau katalah kita pun sama ada yang sejam sekali spot me itulah. Spot me itu mungkin situasinya mungkin beza, tapi sekarang ni kita telah memberikan kepercayaan. Saya percaya sistem itu pun sebenarnya adalah satu kawalan kendiri yang cuba mendidik diri kita untuk lebih berintegriti dan mendisiplinkan diri kita sebenarnya. Itu bukanlah nak mengawal sangat pun. Itu satu. Okay, balik pada Cik Syariman. Saya tak boleh lari lagi lah daripada persepsi orang. Selalu kita bila sembang-sembang dengan orang dan sebagainya kan, kadang netizen pun ada lontarkan, alah BDR ni bercuti di rumah, apa susah kata dia kan, bercuti kat rumah ni menjawab awam ni. Jadi persepsi ni masih ada. Bagaimana? Macam mana kita nak bagi tahu ke masyarakat, terutamanya kelompok bukan penjawat awam lah kan, mereka mungkin tak rasa. Jadi rakan-rakan daripada swasta ataupun yang lain ni berpandangan penjawat awam ni bercuti di rumah. Dia mohon bantuan Cik Man, macam mana kita nak betulkan persepsi ni? Okey, pertama sekali bagi saya, first, of course kita jangan layan sangat persepsi ni. Okey. Yalah, persepsi ni kadang dia berisiko untuk menjejaskan tugasan ataupun tanggungjawab kita yang sebenar. Kalau kita layan sangat, akhirnya boleh ke arah yang dikendong bersiran kan, yang kita bawa tu tak ke mana. Sedangkan kita ada tanggungjawab yang lebih besar untuk kita menggerakkan industri ni. Kalau kita menghabiskan masa kita dengan melayan persepsi, memang agak sukar, tidak ke mana lah. Nak pula persepsi ni kadang dibina oleh naratif yang tidak berpijak di bumi yang nyata. Itu yang pertama. Tapi macam mana kita nak kawal? Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak lari daripada persepsi ataupun serangan persepsi sebegini. Bagi saya, kalau kita nak kawal ialah
kita kena lawan persepsi ni dengan kaedah yang positif. Maksud saya, lawan tu kita buktikanlah yang kita buat kerja walaupun di rumah. Bos minta kita bagi, klien minta kita bagi. Bos ke klien ke ataupun siapa-siapa saja, maksudnya bila perlukan perkhidmatan kita, bila perlukan jabatan-jabatan tertentu, kita tak sidai dia orang ni. Berjalan seperti biasa. So bila lama-kelamaan perkara ini berterusan, maksudnya bos kita ataupun pelanggan kita akan beranggapan, oh staff ni walaupun BDR tapi semua cergas lah. Kita dapat info semua tepat, perkhidmatan semua terbaik. So kalau itu diterapkan dan teruskan, lama-kelamaan saya rasa persepsi itu akan hilang begitu sahaja. Yang penting macam saya cakap tadi, di pusingan yang pertama, diri kita perlu membuktikan kepada semua pihak yang bekerja daripada rumah ni bukanlah satu isu yang besar untuk balik kita pada amalkan. ni, satu saya nak buy in yang itulah, maksud dia jangan layan sangat persepsi. Betul. Kadang-kadang dia mengganggu konsentrasi kita pun. Emosi kita pun terganggu. Kita yang sedang buat kerja betul-betul pun kadang-kadang terbaca sana terbaca sini, terganggu emosi, mengganggu semuanya. Jadi jangan layan yang tu. Tapi yang kedua tu lagi penting, buktikan secara positif bahawa persepsi itu sebenarnya salah dan kita boleh menyampaikan perkhidmatan tanpa sedikit pun terganggu walaupun lokasi kita berada di rumah. Betul. Itu yang paling penting. Dan dalam era letusan teknologi maklumat, komunikasi dengan AI dan sebagainya, sebenarnya kalau kita melihat pada hari ini, kita tolak tepi time BDR hari biasa pun, adakah kita betul-betul kerja 8-5 je? Kan? Sebenarnya lebih daripada itu pun. Betul. Termasuk Sabtu Ahad pun kadang kita duk menjawab macam-macam hal. Hal berkaitan dengan kerja. Sebab adanya kumpulan WhatsApp, Telegram kan, dengan emailnya. Tak penting kan sebenarnya kita memberi lebih daripada itu pun. Sabtu Ahad tu kalau buka laptop tu biasa lah. Macam-macam urusan kerja yang kita buat di samping hal keluarga dan sebagainya. Okay, sedikit tentang kebajikan pula. Kebajikan terutamanya yang sebab kali ni macam PKP dulu kita kata 100% duduk rumah. Atau 100% kerja. Dia bagi macam itu pilihan pada ketika kerja. Ketika boleh kerja semua kerja. Ketika tak boleh kerja, tak boleh keluar, 100% semua duduk rumah. Tapi kali ni ada option. Peraturannya lah, syaratnya 8 km. Lebih daripada 8 km diberi pilihan BDR. Kita tolak tepilah kawan-kawan kita yang dalam bidang kritikal mereka kesianlah, mereka tak ada pilihan dan mereka menyumbang untuk negara, kita salute mereka. Tapi ini yang diberi peluang ini 8 km ke atas boleh. Bawah 8 km kena datang ke pejabat. Maka yang berada di rumah terutamanya kan, yang datang pejabat tu okeylah, dia dah tak ada isu. Berada di rumah ini kebajikan mereka dalam konteks kemudahan-kemudahan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas misalnya. Ada tak? Saya takut kedua-dua pihak ni, baik kumpulan pengurusan pentadbiran maupun pelaksana, mungkin ada pengalaman itu yang mereka hadapi yang pernah dibanjangkan kepada pihak persatuan dan sebagainya. Mungkin boleh kongsi di sini dan bagaimana kita nak bantu mereka. Silakan Cik Fahmi. Alright. Terima kasih Cik Noh. Benar, betul. Apa yang ada kat pejabat, adakah perkara itu ada kemudahan itu di rumah? Alright. Itu adalah salah satu kata cabarannya. Dan dia pula menguji kebijaksanaan ketua PTJ yang memberi kelulusan untuk dia bekerja dari rumah. Sebab keputusan untuk kebenaran bekerja dari rumah adalah terletak kepada ketua pusat tanggungjawab. Dan apabila ketua pusat tanggungjawab, masa kita lihat bagaimanakah garis panduan ini boleh dilaksanakan, mereka akan lihat sesuai atau tidak orang yang memohon ini untuk bekerja dari rumah dengan job spec-nya, dengan apa yang dia perlu laporkan semula. Dari keadaan tersebutlah kebijaksanaan seorang ketua apabila menilai dengan skop jawatan dia ni, adakah tugasannya boleh dilaksanakan di rumah. Paling minimum ketika kita bincang adalah di rumahnya sekurang-kurangnya ada talian wifi. Internet. Paling mudah. Kalau dia tak ada, mungkin ada boleh pergi tempat yang membolehkan benda tu ada percuma, dekat restoran yang ada kafe-kafe yang ada internet percuma tu, supaya urusan itu dapat sampai kepada ketua. Dan perkara itu juga apabila kita dah beberapa minggu ini work from home, melihat kepada perhubungan komunikasi dengan staf yang bekerja dari rumah, dia tak putus. Maknanya dia sentiasa boleh dihubungi
Yang itu yang akhirnya diletakkan kepada Ketua PTJ. Boleh dihubungi, maknanya bila dihubungi segera email masuk, dia terus maklumkan. Ada terutamanya yang istimewanya saya punya yang work from home ini adalah PA saya sendiri, SU. Jadi apabila email-email yang mengatakan tiba-tiba besok ada meeting penting yang dipanggil, dia masih boleh update. So bos kat SU kat rumah, bos kat office. Itu satu contoh yang baik. Contoh yang paling mudah. Betul. Paling mudah. Jadi dia boleh update dengan sangat segera. Sangat segera, dan kita perlukan ingat keputusan siapa? Keputusan di sini, dan dia terus sampaikan kepada orang yang pegawai yang bertanggungjawab. Jadi di sini tuan, kita melihat bahawa bagaimana untuk mengawal keadaan ini. Betul, kita setuju tajuk kita adalah kunci utamanya adalah integriti. Jadi apabila you ada self-governance tentang diri dah banyak diulas oleh Cik Man tadi, disiplin diri, time blocking dia tahu sampai pukul 1 ni waktu kerja. Pukul 1 hingga 2 ni alright, dia boleh rehat walaupun dalam situasi rumah, dan dia boleh terus dihubungi. Dan yang kedua adalah sistem governance kita sendiri tu. Sistem governance kita ni, organisasi kita lah, kita dah bersedia awal. Sebelum kita umum, kita dah sedia. Jadi bila dah umum, dah jalan, janganlah kat situ tiba-tiba nak U-turn ke nak apa semua kan. So KPI kita berdasarkan output, bukan kehadiran. Kita setuju, dan kita nampak bahawa output kerja itu menjadi keutamaan dan dia boleh dilaksanakan dengan baik. SOP kita sangat jelas. Kita tabik lah pada tim pejabat pendaftar, SOP dah yang jelas. So yang ketiga adalah value governance itu, nilai keutamaan tu, budaya amanah, kepimpinan tauladan, dan akhir sekali integriti dalam DNA organisasi UPM itu memang telah semai dan sangat dalam lah. Jadi kepercayaan kita recap 2-3 kali tadi, bahawa betul kepercayaan dah diberikan. Jadi integriti dalam organisasi di UPM ni diuji, dan kita nampak kita teguh. Right, nilai itu dah ada. Jadi tak ada masalah. Cik Man? Isu ini memang selalu disembangkan dan di pelbagai medium dan dibahaskanlah di pelbagai platform. Saya amat bersetuju dengan pandangan daripada sahabat saya Cik Fahmi tadi. Apabila kita melihat hubungan, sebagai contoh Cik Fahmi tadi bagi situasi dia dan SU dengan bos, tak ada masalah. Betul. So maksudnya dari satu konteks yang lain, kerajaan kalau diambil dapatan-dapatan ini, maksudnya ada jawatan-jawatan yang tertentu yang memang boleh BDR. So bila bos fizikal SU BDR, tapi seolah-olah macam berada di pejabat. So saya rasa tak ada masalah. Ini dalam keadaan sekarang, kita tak tahu 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang macam mana teknologi pada masa itu. Mungkin pada masa itu hospital pun ada kemudahan-kemudahan yang di atas talian. Kita tak tahu. Sekarang mungkin tak boleh BDR, tapi di masa akan datang kita tak tahu. Tapi dari segi kemudahan, contohnya kalau kumpulan pelaksana misalnya, ada rungutan atau mohon dari segi kemudahan yang sebut tadi, macam wifi ke, peranti komputer dan sebagainya, ada apa-apa isu berbangkit seperti itu? Itu memang kita akui. Ada ya? Kadang-kadang tidak semua staff di rumah tu dia ada kemudahan untuk mencapai internet ni. Betul. So nak tak nak dalam situasi itu mungkin sedikit perlahan. Tapi yang macam saya cakap tadi lah, yang macam Cik Fahmi cakap juga, apa yang UPM apply, Isnin, Jumaat, fizikal. So mungkin untuk cover Selasa, Rabu, Khamis ataupun salah satu hari daripada itu, Isnin ke Jumaat dia kena cergas lah. Dia mungkin kena double up. Kan? Kalau ramainya begitu. Kalau itu boleh. CV yang diamalkan, maksudnya ialah mungkin Selasa, Rabu, Khamis tu sedikit perlahan, tapi ini maksud saya dalam kes yang tak di internet lah. Tapi dia dah tahu Selasa dia BDR sebagai contoh. So Isnin dia kena buat lebih untuk cover Selasa. Dan dia sebenarnya kalau ni dia tertaluk kepada kebijaksanaan pegawai penilai penyelia dia dan juga staff tu sebenarnya. Kalau boleh bincangkan secara strategik, okay, Isnin, Jumaat di office kita macam biasa, Selasa, Rabu, Khamis ni okay, you kena bincang lah, kata okay, bos saya ada, contohnya kat rumah saya tak ada wifi contohlah, tak ada wifi atau tak ada laptop dan sebagainya. Apa kerja lain yang saya boleh buat yang tak menggunakan internet dan ni? Juga gunakanlah Selasa, Rabu, Khamis tu untuk buat kerja itu, filing dan sebagainya. Isnin, Jumaat pulunlah di office dengan internet sebagainya. So lebih kepada komunikasi, pemahaman antara kedua-dua pihak dan harmoninya cantik kat situ. Kan? Itu setuju tu. Baik. Saya pergi kepada soalan
terakhir lah sebelum kita bagi pada penutup. Soalan ni kita open secara umum untuk keseluruhan negara kita lah. Tadi dah sentuh sikit sebenarnya. Kita dah ada pusingan pertama punya pengalaman BDR pada COVID. Sekarang kita dah berada dalam pusingan kedua dan kita nampak sebenarnya aturan kerja seperti ini yang fleksibel atau BDR ni doable lah. Tak ada isu besar sangat. Nampak masing-masing faham dan majikan pun faham, pekerja pun faham. Penyampaian perkhidmatan pun nampak cekap terjalan dengan lancar, tak ada apa-apa aduan apa bagai. So way forward mara ke hadapan ni, mengambil kira cabaran akan datang dengan kemudahan pelbagai teknologi dan sebagainya, adakah boleh kita menggambarkan atau Persatuan nak syorkan kepada mungkin kita mula dengan UPM ke dan juga agensi kerajaan lain dan sebagainya, dah boleh beralih kepada secara tetap. Sekarang ni mengikut keperluan kan BDR ni kan, isu-isu timbul dan kita buat, mungkin secara tetap lepas ni boleh amalkan di negara kita dalam agensi-agensi kerajaan dan sebagainya, bagi kemudahan itu kepada pekerja, majikan untuk memilih mungkin 3 hari di office, 2 hari di rumah ataupun sebaliknya. Adakah itu hala tuju kerjaya kat Malaysia ni mungkin dari perspektif pentadbir? Baik, Cik Noh, soalan yang sangat bagus dan pemberat untuk kita melihat ke hadapan. Kerana apa, Cik Noh? Perkongsian saya dengan beberapa rakan yang ada dan juga syarikat-syarikat multinasional, kawan-kawan yang bekerja yang mengamalkan work from home. Ni bos tau ni, pandangan bos. Dan majoriti mengatakan bahawa productivity work from home lagi tinggi. Lagi tinggi? Lagi tinggi. Lagi tinggi. Dia lagi tinggi, lagi cepat dan mereka mengatakan memanglah jimat dekat pejabat sebab pejabat tak guna gunaan tenaga bahan bakar atau tenaga elektrik. Productivity itu tinggi. Saya pun kata ya. Itu sebab ada lagi syarikat-syarikat yang masih menggunakan work from home sampai sekarang. Daripada COVID dah itu? Dia terus Ada lagi terus sebab dia melihat bahawa produktiviti tak terganggu, malahan lebih tinggi. Mungkin dengan ekosistem syarikat tersebut lah. Tetapi masih lagi boleh. Kita tak nak sebutlah nama contoh agensi itu. Tetapi agensi itu memang keuntungan dia setiap tahun tinggi. Yang melaksanakan adalah yang berform itu adalah eksekutif. Tapi bila kita dia bukan rakan rapat, bila nampak ataupun saudara nampak, bila dia waktu dia bekerja. Dan apabila jumpa dengan bos yang ada syarikat, dia kata produktiviti lagi tinggi. Ini menunjukkan bahawa work from home ini adalah satu ujian. Dia bukan melemahkan integriti tetapi menapis integriti. Maksudnya kalaulah betul-betul staff itu memang berintegriti tinggi, dia bukan bergantung pada sistem, maka output tu akan lebih besar. Jadi way forward kita ni, ini adalah salah satu boleh kita buat perbandingan kajian selepas pusingan 1, sekarang ni work from home pusingan kedua, baru kita masuk beberapa minggu ni. Jadi kita lihat bersedia atau tidak. Dia bukan patut atau tidak. Sekarang kita bersedia atau tidak. Nampak gayanya untuk pusingan pertama ni bahawa kita bersedia. Asalkan integriti kita kuat, nilai dan integriti kita kuat. Kalau integriti lemah, Cik Man pun dah saya bermaklumkan tadi bahawa kat pejabat pun sama. Kalau integriti kau lemah. So sekarang ni kita nampak dia bukan patut atau tidak, bersedia atau tidak. Nampak gayanya kalau ikutkan kajian pasaran bagi 2-3 syarikat yang besar telah pun memang meneruskan work from home. UPM juga harus begitu. Bersedia atau tidak? Bersedia atau tidak. Sebab kalau boleh saya tambah sikit, silakan. kita memang ke arah 100% digitalisasi. Betul? Pendigitalan. So maksudnya tadi macam apa yang Cik Fahmi cakap, memang ada pun kawan-kawan saya yang memang work from home selepas COVID dah itu. Berterusan masih ada kan? Masih ada lagi. Dan bila saya kongsi beberapa perkara, mereka ni di agensi mereka memang dah tak ada lagi dah surat-surat hard copy. Tak ada lagi dah. Memang semuanya email, WhatsApp pun dekat situ jadi lebih pantas kan. Betul. Keputusan. WhatsApp pun dikira sebagai media rasmi penyebaran maklumat. So kita perlu fikirkan ke arah itu. Memang kita akuilah ada jawatan-jawatan yang tak sesuai itu BDR kan, yang buat masa ini. Tapi yang boleh BDR ni mungkin kita kena fikirkan supaya jadi lebih baik dalam pada masa sama, dia tidak menjejaskan produktiviti dan terpelihara daripada integriti. So maksudnya kita boleh mencadangkan pada pihak pengurusan,
kita kena buat postmortem. Postmortem. Kita pusingan satu dulu, kita tak ada postmortem ni. Betul. So pusingan kedua, kita ada bila masa nak buat SOP work from home, kita bincang dan bahas. Jadi kalau mungkin dah berlaksana 2 bulan atau 1 bulan, duduk balik tim yang buat SOP itu untuk melihat betul ke ada penyibatan, betul ke nilai integriti ada dilanggar. Laporan tadi sekarang ni sahkan tak ada, dan kami juga tidak menerima apa-apa laporan pada peringkat saya lah, saya tak pasti pejabat pendaftar. Jadi di situ bila postmortem barulah kita akan buat okey atau tidak untuk teruskan. Cuma satulah Cik Noh, kalau boleh saya kongsi perbezaan ketara masa PKP dahulu dengan sekarang. Dulu semua PKP, semua sektor. Sekarang ni tidak ada sektor-sektor tertentu saja. Isunya ialah staf kita ramai je yang tinggal di Nilai, yang tinggal di Sepang, tapi anak sekolah di Serdang. So kalau nak work from home sebagai contoh, dia macam sukar. Sebab apa, nak ambil anak kat Serdang, lepas tu nak balik Nilai balik kan. Dah lah sukar, dan dia sekaligus meningkatkan kos mereka. So isu-isu ni saya rasa kita perlu tackle. Itu pentingnya postmortem tu. Betul. Dia tak bolehlah satu peraturan tu tertaluk untuk semua guna pakai secara besar. Ini lamsam tak boleh. Betul, kes ni memang akui, even di pejabat saya pun ada kes begitu. Maka di situlah pertimbangan kita untuk mengira kena gunakanlah formula. Kalau hantar anak balik, kita bagi dia BDR. Tapi dia ada urusan anak yang perlu hantar dekat sini. Betul. Dia walaupun kita bagi BDR, dia terpaksa keluar daripada rumah, datang ke sekolah, hantar anak, patah balik ke rumah, lepas tu datang balik ambil anak, lepas tu patah balik untuk work from home. Jadi itu lebih kos lagi tinggi. Kos dia lebih tinggi dan tak memenuhi ataupun mencapai hasrat kerajaan tadi tu. Nak mengurangkan penggunaan tenaga dan sebagainya. Maka dalam kes itu kita wajar membenarkan dia, that's why ada flexibility tadi tu. Kita wajar membenarkan pegawai ini bekerja di fizikal. Maka dia hanya datang sekali macam biasa, hantar anak masuk office, petang balik ambil anak dan terus balik 2 kali saja kan. So itu flexibility lah sebenarnya. Boleh bincangkan perkara itu. Baik, kita nampak hala tuju masa depan kerjaya kita ni akan ke arah situlah. Malah sekarang ni tak ada office pun, ramai orang bekerja tanpa office. Bekerja di merata-rata. Betul Betul. Alright. So sebagai penutup, boleh kita minta panel rumuskan sedikit apa harapan pelaksanaan BDR kali ini, di samping dia menjadi pengiktirafan kepada kita, harapan agar tak kiralah apa kategori jawatan kita, nak tingkatkan integriti, supaya itu menjadi satu pegangan pihak kerajaan untuk memikirkan secara lebih mendalam agar pelaksanaan BDR ni sebenarnya adalah hala tuju yang mungkin perlu diteroka dalam tempoh yang akan datang. Silakan. Terima kasih Cik Noh. Kita dah pusingan kedua, dan pusingan kedua work from home, dan kemungkinan untuk ada pusingan ketiga work from home itu pun kita tidak boleh nafikan. Mungkin ada. Cumanya kalau ada ruang untuk menyeru pada rakan-rakan yang mendengar, adalah yang paling utama adalah untuk menjaga nilai integriti itu. Kepercayaan yang diberikan jangan langgar. Apabila kita langgar, dia akan bukan menyusahkan kita seorang, tetapi semua. Sebab sekarang ni laporan selepas yang staf bekerja rumah, ada laporan. Perbezaan dengan UPM, kita kena laporan, ketua akan sahkan. Kemudian mungkin lepas di laporan itu dikumpulkan, mungkin kita kena canai. Itu sebab kita setuju tadi, cantiknya kita ada postmortem, panggil semua ketua pentadbiran, fakulti, KPF dan juga beberapa institusi besar, wakil-wakil ketua skim untuk melihat adakah kesan itu mencapai apa hasrat kerajaan. Sebab kerajaan, kita dah yakin, dah ulas tadi apa hasratnya untuk work from home kali kedua ni. So dengan adanya dapatan itu, maka kita akan membantu untuk membuat keputusan selanjutnya. Kalau tidak, nanti kita just macam tadi, persepsi okey adakah work home ni tetap sama. Nampak gayanya keadaan sekarang ni kita telah matang. Matang daripada pusingan work from pertama dan masuk work from kedua. Antara ketua dan staff ada kepercayaan sekarang ni antara kita juga dengan institusi. Kau langgar, kau runtuhkan ini, kepercayaan, nilai integriti ni hilang, pusingan ketiga nanti mungkin tutup pintu terus. Tak nak lagi dah work from home, ada masalah. So sekali lagi kita seru untuk kita pegang teguh sangat tentang nilai integriti dan kepercayaan ini. Sekali lagi Cik Noh,
bersedia atau tidak, dia bukan patut atau tidak, tapi kita kena bersedia dengan keadaan yang Akan mendatang ini. Right. Terima kasih Cik Fahmi. Silakan Cik Wan. Harapan saya BDR ni sebenarnya kalau kita lihat adalah antara ruang untuk kita perbaiki diri kita. Kalau kita khususnya dalam konteks tanggungjawab, macam mana kita nak sustain tanggungjawab kita bila bekerja secara fizikal dan bila bekerja di rumah. Sebab apa Cik Noh, saya melihat tanggungjawab ni adalah antara asas penting untuk kita bina kepercayaan. Cik Fahmi cakap tadi, kalau kita bos bagi kita buat, pelanggan minta perkhidmatan kita tunaikan, maksudnya itu tanggungjawab dan kita laksanakan dengan baik, dia akan membina kepercayaan. Tetapi kalau kita kurang bertanggungjawab ataupun kualiti tanggungjawab tu menurun bila kita bekerja daripada rumah, dia semakin hari dia boleh melunturkan kepercayaan tersebut. So itu yang bahaya. Bila kita bos kita atau pelanggan kita tak percaya dengan kita, dia akan memberi impak kepada reputasi majikan. Yalah, hasil kerja kita memang kami dapat dengan reputasi kita kan. So nak pula kita di bawah bumbung institusi pendidikan anak bangsa. Staf UPM macam ni, staf universiti macam ni kan. Jagalah tu. Kita bawa nama universiti itu besar. So yes, seharusnya seiring dengan tanggungjawab kita. Baik. Terima kasih kepada kedua-dua panel. Baik, tuan-tuan dan puan, jelas berdasarkan kupasan kedua-dua panel tadi, BDR ni bukan sekadar bekerja daripada rumah. Dia melibatkan elemen integriti, kepercayaan, tanggungjawab, melibatkan diri kita yang perlu ada integriti, amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pada diri dan majikan. Dan juga pegawai penilai kita, majikan kita pun perlu ada integriti dan tanggungjawab dalam dia memantau, memercayai pekerjanya, staf seliaannya. Barulah kerjasama itulah, chemistry itulah akan harmonikan keadaan. Dan akhirnya pastikan apa juga penyampaian perkhidmatan kita tidak terjejas. Macam analogi mudah tadi itu, setiausaha di rumah, bos di pejabat, kerja tetap tip-top. Laksana dengan baik, cantik, bos tetap pergi semua mesyuarat tanpa ada masalah. Jadual cantik. Betul Cik Fahmi So itulah satu bukti yang jelas bahawa pekerja kita semakin matang, khususnya penjawatan kita semakin matang selepas dah di-train secara paksa melalui PKP yang dulu. Maka bila masuk ke pusingan kedua ni, kita lebih matang, lebih tenang sebenarnya kita uruskannya. Jadi kita harap ia membuka satu lembaran baru untuk kita meneroka hala tuju budaya aturan kerja yang lebih fleksibel pada masa yang akan datang. Mungkin BDR akan menjadi cara kerja yang akan datang, aturan fleksibel yang akan datang. So kita perlu, macam Cik Fahmi sebut tadi, kita perlu bersedia untuk menghadapi apa jua kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku pada hari-hari yang akan datang. Baik tuan-tuan dan puan, begitulah kupasan kita pada hari ini. BDR, integriti, kepercayaan dan tanggungjawab. Sama-samalah kita pastikan semuanya berada pada tahap yang paling maksimum supaya kita buat yang terbaik, pelanggan kita pun dapat yang terbaik, insyaAllah. Begitulah kupasan kita pada hari ini. Semoga apa yang dikupas itu mendapat manfaat. Dan sehingga kita jumpa pada podcast yang akan datang. Saya Nur Muhammad bin Syakil Hamid, moderator anda dalam podcast atau audio siar Berilmu Berbakti, ilmu untuk masyarakat, impak untuk negara. Sehingga kita jumpa lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.